Kemat, hantar payung. Macam mana aku nak masuk ni? Aduh, tak apa. Kita ada cara dia buat. Hantar je lah. Jom. Pergi ke Tamin. RM15. Ada tengok payung. Kat sini, pegang. Semua dah settle order payung. Macam pertama. Ni dekat Al-Smith Sekolah International School Equine. So nak kena pergi Tamin Jaya pula hantar order kedua. Jomlah. Order ketiga pergi Sri Damansara. Tinggi memang kena kapit lah sebab kita hantar order kedua pula. Hantar Klinik C. Dah lama? Ya. Dia bersih. Kau tengok dia letak barang. Aduh, penuh dengan box. Macam mana? Tutup je lah. Tutup penyek-penyek lah. Bukan masalah kita. Dia saja pun yang salah. Boleh order kereta, nak order motor. Jomlah kita pergi dengan bersih. Dekat dia. Lepas dia tutup, macam ni jadinya. Jadi tutup. Kita order bunga. Kita pergi sini sama. Tak dah ready. Kita dah hantar tunggu keluar. Ni dekat Senjalara Kampung. Dah call dia jadi datang. Tu rehat jap solat. Sambung lagi order kelima, order keenam. Marilah kita berhenti solat zuhur jap dekat Masjid Menjelara. 5 minit atau 10 minit baru sambung. Sekarang ni pukul 1.45. Bateri pun 50% lagi. Dapatlah cari 3 order lagi sebelum kita balik. Jom kita buang masa lagi. Let's go. Kat sini juga kita pergi ke Bintang. Harga RM16 tapi dibagi RM20. Kita change juga. Baik orang ni. Jom kita pusing tengok ada order lain ke tidak ke. Seterusnya pergi Puchong RM19. Masuk KL dulu baru pergi Puchong. Dah call tadi dia kata dia nak turun. Nama dia Jingtang Massage, food massage. Kepung. Baju nak hantar ni. Kita tunggu dia sampai. Ni kena letak belakang ni. Kita cuba usaha letak belakang. Nak kapit. Design office. Ini Velocity. So ke Menghala ke Puchong. Lah kita usah-usah satu order yang ke Puchong. Ya, masih. Hai. Masih lah. Ni berada dekat tadi. Borak-borak kan dia. Tentu kasih sampai. Aduh, masuk My Town pula. Aduh, menapa? Cari kedai satu hal. Kalau My Town sesat parking, motor pakai tengah jalan dia. Marilah kita cari kedai dulu. Barang dia. Ini je RM16. Pergi ke SS2. Aku ambil jauh ke SS2 sebab aku nak pergi Puchong terus. Tak tahu pula kena masuk My Town. Yalah, dekat pun tak ada waktu, keluar tu. Bateri pun tak banyak ni. Kita bergerak sekarang. Nak cari kedai ni pula kat mana. LG
Turun eskalator ni. Turun eskalator dah sampai kedai dia. RM16 settle. Okey, jom. Kita pergi ke next destination, Puchong Jaya. Tapi kita usah-usah ni. Ada job tak SS2 ni. Marilah kita. Order kita ambil pula sebab dia pergi Jalan Kelang Lama. Macam dekat je nak pergi ke Puchong tu. RM14. Alang-alang kita ambil je lah. Sini aku dah biasa ambil. Ini makanan ni. Tahu nama Debbie ni. Aku dah call dia, nanti dia turun. Kita tengok barang apa yang dia nak hantar nanti. Moh kita. Aku cakap dah. Kanan satu ni je. RM14. Oh, ini tak ada cash lah. Kita hantar ni dulu. Baru pergi Puchong. Jalan Kenari. Bismillah. Sini Jalan Kelang Lama. Last order. Kita pergi ke Puchong. Mari kita. Sana cepat lah. Dulu tak. Swan. Okay. One. Settle job terakhir kita hari ni. So, mari kita tengok job kita buat. Order berapa order kita buat. RM1 dah dapat. Inilah. Kita dah penat kerja ini. Dah 5 jam. Total 8 order RM104. Sekarang kita reward diri sendiri dulu. Tak banyak, RM5 je. Beli macam boleh. Ni dekat Lucky Puchong, Lucky Cup. Sebentar tunggu air, terempak jap. Yalah, ciao.